gunakan kesempatan ini. Hanya datang 5 tahun sekali. Dia tak datang hari-hari. 5 tahun baru datang peluang untuk rakyat memilih pemimpin-pemimpin yang akan bentuk kerajaan di peringkat negeri. Penting kerajaan di peringkat negeri adalah untuk memperjuangkan negeri. Tuan-tuan akan memilih satu kerajaan yang mampu, sanggup menghadapi cabaran berhempas pulas untuk memperjuangkan rakyat dan negeri Sabah. Kita nak kerajaan negeri, sebuah kerajaan yang kuat, didirikan, ditadbir, diuruskan oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang berintegriti, orang-orang yang datang daripada kita, daripada bawah ni. Tuan-tuan, kalau lantik bangsawan, lantik orang elit-elit daripada kayangan, ada dia nampak kita? Dia tak akan nampak kita. Dia tak pernah rasa pun bakso di simpang tu. Makan di hotel bang? Makan bakso kita bang? Madulah saya. Makan bakso di simpang jalan. Hari-hari makan nasi, lauk ikan asin. Pernah asam limau, picit lada. Mantap. Makan kado. Itu tambah, mesti tambahnya. Itu yang kita makan. Kita nak kerajaan memahami kedudukan rakyat daripada bawah sampai atas. Kita kenal orang atas, kita tahu kehidupan dia. Tapi yang lebih ramai hidup macam kita. Jadi kita nak rakyat melantik kerajaan yang mewakili rakyat. Bukan lantik para pemimpin yang bentuk kerajaan akhirnya mewakili kaum kerabat dia saja. Mewakili saudara mara dia saja. Mewakili orang dia saja. Kita tak mahu itu. Rakyat melantik kerajaan mesti memilih pemimpin yang memahami kita. Betul. Saya yakin Ustaz Madullah ini kawan dengan kita, tinggal dengan kita, bergaul dengan kita. Dialah patut dipilih sebagai adun Tanjung Batu. Saya hanya datang untuk memberi pandangan saya daripada negeri di utara Semenanjung, sebuah negeri yang sedang berjuang untuk meletakkan kembali negeri kita di tempat yang sepatutnya. Saya lihat Sabah ini terlalu kaya berbanding negeri saya. Sabah luas, tanahnya, pamah, gunung ganan, semua ada. Ada laut, pantai, Sabah keliling. Keliling negeri Sabah ini ada pantai, ada laut untuk pelancongan, ada untuk perikanan. Tanah luas untuk hasil-hasil hutan. Ada lumbung-lumbung